Rumah korang mesti guna longkang terbuka? Pernah terfikir tak untuk guna gutter? Sebenarnya bukan semua rumah selesai untuk buat gutter. Tapi kalau betul caranya, boleh jimatkan ruang dan nampak kemas tau. Kalau air dari dapur atau bilik masuk longkang tu, itu bermakna korang tak boleh tukar longkang ke gutter. Sebab gutter ni biasanya untuk air hujan, Betul. Baru betul. air sabun, minyak dan semua tu tak boleh disebabkan tersumbat atau berbau nanti. Tak campur air dapur, bilik air dan sabun semua tu. Baru tahan lama dan tak cepat sumbat. Sesuai juga kalau korang nak ruang lebih kat tepi rumah atau nak nampak lebih moden dan kemas. Gutter ni boleh tersembunyi di bawah mozaik, nampak clean habis. Dan paling penting, rumah korang yang ada saluran air di bawah tanah, bila air dari gutter tu boleh terus masuk dalam sistem saliran. Barulah selamat dan tak banjir. Kalau kawasan rumah tu memang mudah banjir, gutter tak cukup untuk tampung air banyak dalam masa yang singkat. Nanti bukan tolak alih je, tapi lagi jam. Korang jangan lupa like, comment and share.